Saudara, sistem klasifikasi perubatan yang dikemas kini akan membolehkan para anggota perkhidmatan negara berkhidmat dengan lebih bermakna menggunakan kemahiran teknikal dan potensi mereka dalam pelbagai vokasi. Menteri Negara Kanan Pertahanan Zaki Mohamad berkata kecekapan fizikal bukan lagi satu-satunya faktor yang menentukan kemampuan seseorang anggota NS bagi vokasi tertentu. Kemahiran teknikal dan kepakaran lain juga penting katanya dengan teknologi dan peralatan canggih yang telah merubah operasi SAF. Dengan teknologi dan peralatan canggih yang digunakan dalam Angkatan Bersenjata Singapura SAF, faktor kecekapan fizikal bukan lagi penghalang bagi sesetengah anggota perkhidmatan negara untuk menggalas peranan bagi vokasi tertentu. Menteri Negara Kanan Pertahanan Zaki Mohamad berkata kemahiran teknikal dan kepakaran mereka dalam bidang lain juga akan dipertimbangkan dalam menentukan vokasi yang sesuai. Tapi hari ini kita mempunyai HIMARS, misalnya iaitu artileri yang menggunakan roket. Di sini sistem artileri kita menjalankan loading automatik. Kita juga mempunyai teknologi hari ini untuk mencari sasaran. Jadi dari segi perkhidmatan dan kemahiran yang diperlukan berlainan. Tidak begitu fizikal tetapi kita menggunakan kemahiran teknikal dan kepakaran kita untuk mencari sasaran. Ini juga antara objektif memperbaharui sistem klasifikasi perubatan MCS yang baru diumumkan untuk membolehkan para anggota perkhidmatan negara berkhidmat dengan lebih bermakna menggunakan kemahiran teknikal dan potensi mereka dalam pelbagai vokasi. Semakan itu dianggap sebagai tepat pada waktunya sejajar dengan jenis-jenis vokasi dan operasi sedia ada SAF. Pada masa dahulu kita melihat angkatan tentera kita harus physically fit supaya mereka dapat menjalankan operasi infanteri, guardsmen, komando ataupun tentera laut dan tentera udara. Tapi hari dengan cyber operators, adakah mereka combat fit? Tapi mereka tidak semestinya mempunyai physical fitness yang tinggi. Di sini kita menggunakan medical classification system kita untuk memberi mereka lebih banyak peluang supaya kita tidak mengecualikan mereka yang mungkin mempunyai kemahiran. Beliau juga berharap lebih ramai individu yang sebelum ini merasakan bahawa mereka dikecualikan daripada vokasi tertentu berpeluang untuk memenuhi potensi mereka kini termasuk berkhidmat dalam vokasi tempur. Meskipun sistem penilaian yang dikemas kini itu akan membolehkan anggota NS menggalas peranan dalam lebih banyak jenis vokasi, Encik Zaki menegaskan bahawa keselamatan mereka tetap diutamakan. Sistem penilaian perubatan NS yang dikemas kini itu akan mula dilaksanakan pada Oktober tahun depan.